Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua-semua? Alhamdulillah ya. Okey, hari ni kita akan sambung lagi tajuk makhraj huruf lagi. Masih lagi ni ya. Huruf lam dan nun. Masih lagi makhraj daripada lidah. Tak habis lagi ni ya. Makhraj daripada lidah. Hari ini kita akan belajar makhraj lam. Okey, sebut lam. Itu huruf lam. Lam, alif, mim. Rapat bibir. Lam. Huruf apa orang tanya? Lam. Rapat bibir. Okey. Hujung langit. No, hujung lidah ni, sorry. Hujung lidah ditekan ke hujung langit hadapan, hampir dengan pangkal gigi hadapan kita tu. Okey, cuba tengok saya punya model gigi. Mana hujung lidah? Sini hujung lidah ya. Ni hujung apa? Lidah. Okey, ditekan ke langit bahagian hadapan. Bertemu ni. Dengan pangkal gigi. Maksud dia gigi kita yang tumbuh ni. Okey, yang ni. Sebut. Al. Macam tu. Kena tekankan. Al. Kalau tak tekan dia tak jadi. Naik sini. Naik. Hujung lidah pergi kat sini. Nampak tak ni? Ni maksud dia. Okey. Al. Kadang-kadang ada orang ajar dia kata sengit sikit macam ni. Al. Ada juga al. Ada orang ajar sini je. Al. Tengoklah tok guru dia ya. Tapi kalau saya dapat ilmu dia sengit sikit sini. Al. Tekan al. Tekan. Kalau tak tekan dia tak jadi lam. Cuba tak tekan jadi tak? Tak jadilah kan. Kena tekan boleh sebut al. Sebut huruf dia lam. Tetapi bila kita sebut makhrajnya tekan macam ni. Al. Macam tu. Kalau tak tekan tak jadilah lam tu. Okey, kalau huruf lam rapat bibir kan? Huruf apa? Huruf lam. Tetapi makhrajnya ialah kena macam ni. Al. Macam tu. Itu ada huruf lam. Contohnya kita ngaji alhamdu. Contoh kita buatlah contoh. Kita tahu tak? Eloklah tu. Okey, right. Okey. Sekarang ni sebut lam. Ni ada lam kan? Alhamdu. Jadi sebut dia macam mana? Sama yang tadi. Alhamdu. Bila kita tak tekan dia jadi lele. Huruf dia akan beranak bunyi. Al. Tak mau. Kita tekan betul. Alhamdu. Sebut. Nampak tak? Itu adalah makhraj lam. Bila lam tu dia bagi atas je. Nak tekan tak? La. Pergi juga kat sana. La. Sebut la. Elakkan sebut macam o. La. Tebal lah. Tak nak. Tak nak. La. Sebut senyum sikit. Sebab dia ni bersifat istifal. Sifat dia apa? Istifal. Bermaksud bila kita baca huruf istifal ni, lidah kita mendatar saja. Macam tu. Sebab tu kita dilarang sebut la. Sebutnya la. Illa. Jangan sebut illa. Kadang-kadang perasan tak kita ngaji sebut la. Kan? Sebenarnya illa. Sebut illa. Okey. Lam ni pula ni ada dua jenis. Tebal dan nipis. Bila nak tebalkan? Boleh kita tebalkan. Sifat ada satu hukum lam tebal, lam nipis. Iaitu bila kita melafazkan jadallah. Jadallah kan? Sebelumnya baris atas bagi depan kena tebal. Contoh Rasulullah.
Okey. Allah. Bila nak nipiskan lam ni? Bila ia sebelumnya baris bawah. Billah. Baris bawah. Billah. Lillah. Bila nak tebal? Sebelum alif lam lam ha ataupun lafaz jalallah sebelumnya baris di depan atau baris di depan. Depan dan baris atas. Jadi dia ni dua-dua kena tahu. Bila baca Quran, satu tebal, satu ni nipis. Tetapi bila dia baris atas, la, li, lu. Okey, dia sama je lah. Nipis semua. La, li, lu. Pergi dekat makhraj lam dulu. La, letakkan lidah kita kat mana? Ujung langit tu. Sebut. La, li, lu. Okey, sekarang cuba sebut. Itu. Okey kan, nipis kan? Okey, kesalahan orang biasa buat ialah apabila lidah di tengah-tengah letak. Biasa. Cuba sebut. Belakang sikit lagi. Cuba jadi apa? Lo. Sebab tu jadi lo. Sebab apa? Tempat letak itu tak betul. Ni macam ni lo. Ni la. Dekat dengan gigi tu. Kalau belakang sikit, dah jadi tebal. Tak percaya cuba buat. Tengah sikit, apa jadi tengah sikit? Lagi sekali lagi. La yang salah tak buat. Salah tu. La, jangan buat. Tapi kan, jangan buat itu ya. Okay, sekarang ni pastikan lidah kita dekat gigi belakang tu je. Dekat di langit depan tu sebab la. Baru betul. Faham ya? Okey, itu adalah huruf lam. Okey, sekarang tengok pula contoh huruf lam yang nak kita baca ni. Kita nak praktiskan. Okey, apakah huruf ayat yang banyak lam? Okey, cuba tengok surah Al-Fil. Al-Fil muka surat 601. Kita nak praktis macam mana nak sebut lam ni agaknya. Tu yang tak nak tu cik tu yang tak mau tu. Muka surat dia 601. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua ikut? Dekat situ ada tak lam? A'udzubillah. Jangan sebut a'udzubillah. Elak kan? Tak nak senyum saja, senyum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak lam kat situ cik? Bismillah tu. Ada, baca bismillah. Jangan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa nak baca cepat. Bila nak baca cepat, dia jadi bismillahirrahmanirrahim. Ingat tak dekat solat? Macam mana baca bismillah dekat solat? Bila kita solat nak baca Al-Fatihah kan? Bismillah mesti baca wajib. Tak boleh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Ada Tuhan lam banyak tu. Alam alam tara kaifa fa'ala bukan fa'ala. Okey? Lepas tu bi ashabil fil. Mana nak pergi lidah tu cik? Kakak semua nak pergi?
Dekat ada langit depan tu, tekan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan, saya nak tegur juga ni. Cerita mengenai jim. Ada yang huruf jim dah belajar kan? Huruf jim tak ada angin. Kalau kita baca Quran, jangan ada angin kan dia. Ia adalah huruf jahar. Jadi tidak perlukan angin tu. Tak perlu. Dengar sekali kan? Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Lagi satu, dot tidak ada kakalah. Jangan baca fi tabak. Fi tabak. Tak ada. Ya. Tahu. Kunci. Lidah kita kena kunci. Fi tawlil. Sebut. Fi tawlil. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Okey, jangan sebut wa arsala wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi macam itulah dia masuk lam tu, kita kena tekankan di mana tadi? Hujung lidah tekan ke langit atas hampir dengan gigi pangkal gigi bahagian depan. Okey. Itu ada mesti. Kalau tidak baca macam ni lah cik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia jadi macam orang macam pelet kan. Macam orang. Sebab tu kita kena belajar lam kena letak kat mana lidah, hujung lidah tu ke langit. Langit tu kita kena tekan kat bahagian hadapan hampir dengan gigi, bakal gigi kita tu. Depan bukan sini kini, depan tu ya. Okey, itu huruf lam. Taranum yang sebelah tadi adalah taranum nahwan. Nama taranum tadi adalah taranum nahwan. Okey, sekarang adalah masuk kepada makhraj nun. Yang tebal, lam tebal dengan lam itu untuk Allah sajalah. Ya, betul. Kalau bagi atas atau bagi depan, Allah. Okey, tadi kita baca ada tak? Tadi kita ada tak baca? Tak ada. Okey, cuba boleh cari lagi. Kita boleh cari satu lagi surah yang ada perkataan lam, yang ada huruf lam tetapi perkataan Allah. Ada boleh cari? Sekejap ya.
Perkataan Allah ni jangan sebut dulu. Bukan Ini ada hamzah. Ya? Ini adalah hamzah. Ini sebab dia ni nipis tau ni. Tidak boleh tiba-tiba baca Allah. Tak boleh. Dulu Allah. Allah. Bukannya Allah. Bukan. Sebab hamzah bunyi kan. Masuk lam. Allah. Bukannya tiba-tiba tebal. Tak. Lam yang tebal tu. Faham tak? Jangan sebut Allah. Allah bukan. Apa kak tadi? Alright, boleh. Okey, sekarang cuba tengok surah Al-Ikhlas. Perkataan huruf yang berkenaan dengan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Qul, nampak tak lam? Qul huwallahu ahad. Okay. Bila sebut qaf tebal huruf dia, dah baca kan? Lam istifal. Qul jadi bibir, tak boleh qul huwallahu ahad. Sebut Allah, nampak dengar? Allahus samad. Jangan sebut Allah dulu. Allahus samad. Allah lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, bukan ahad. Ha pedas, ahad. Ya, jangan ahad, itu ha besar, tak nak. Kita nak ha yang berbunyi pedas tu. Ahad. Okey, itu sebenarnya adalah huruf praktikal untuk huruf lam. Sekarang tukar pada huruf nun pula. Okey. Hujung lidah, makhraj nun adalah hujung lidah ditekan ke bahagian hadapan langit, belakang sedikit dari makhraj lam. Belakang sedikit saja daripada makhraj lam. Dia berhampiran je. Sebelah. Okey, sebelah. Sini lam tadi, sini nun. Sini lam, jauh ke belakang sikit, jadi huruf nun. Tadi lam tu al. Okey, belakang sikit saja, jadi nun. Huruf yang hampir. Hampir je ni, hampir lah. Ni lam, ni nun. Okey? Bayangkan dekat kita punya di langit tu, bayangkan. Mula-mula keluar lam. Tarik sikit, keluarkan sikit, tarik nun. Cuba al. An. Nun sebut an. Lam. Nun. Gitu. Jadi huruf nun ni bila kita sebut, automatik akan keluarlah satu sifat yang kita panggil dengung. Bermaksud dengunglah, kita dengungkan dia. Jadi syaratnya lidah kita mesti tampilkan dekat hujung langit belakang sikit dari lam. Itu maksud dia. Okey, akan keluarnya sifat apa tadi? Dengung. Kalau tak keluar sifat dengung, bermaksud lidah kita tak pergi dekat makhraj nun. Okey, boleh. Okey, sekarang cuba sebut. Kita buat nun nun di atas na. Beri ataskan dia. Na. Ni. Okey, pergi kat situ dulu. Na, pergi dekat makhraj dulu. Na. Ni. Nu. Kalau tak pergi dia jadi apa? No. Dia akan jadi. No. Na. Senyum sikit. Na, ni, no. Sebut. Na. Sekarang kita baris ataskan dia. Hatikan. An. In. Un. Rasa tak lidah kita tekan kat situ? Mesti buat. Kalau tidak dia jadi jangan, ya.
An. An. Bila dah jadi macam tu? Ini izhar. Contohnya bacaan izhar kan? Okey, sekarang cuba kita tengok bacaan yang kita sabdukan. Dua harakat wajib dengung. Lidah kita kena stay ke atas tu lama sikit. Sebab nak mengeluarkan dia. Anna. Sekali lagi. Anna. Inna. Unna. Rasa dekat mana? Hidung tu pangkal hidung tu rasa macam ada panas sikit. Sebab kita nak keluarkan dia dengung yang mana lidah kita ditolak bunyi tu di mana tadi? Langit tadi kan? Okey, jadi bunyi jadi the sound dengung tu dekat pangkal hidung akan keluar. Okey, contoh bacaannya kita tengok ya. Biasanya kebanyakan nun ni kat mana duduknya? Dekat wajibul un mesti pakai. Mesti guna hidung. Lepas tu dekat izhar ni. Izhar apa? Izhar halqi. Lagi satu dekat mana? Mad arid disukun. Mad arid disukun. Okey, biasa dia ada nun. Okey. Sekarang cuba baca. Contoh bacaannya ada nun. Okey. Ini kalau kita praktis untuk nun sabdu boleh? Nun sabdu. Okey, boleh. Yes, faham. Nun sabdu bermaksud nun ni perlu didengungkan, wajib. Wajibul gunnah maksudnya wajib dengung berapa rakaat? Inilah masa ni lah kita gunakan. Masa ni lah kita belajar ni, ya. Okey. Mikrofon tak ada lagi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey. In berapa harakat tadi? Saya kata 2 harakat. Jadi saya baca inna tak boleh. Sebab dia wajib berapa harakat tadi? Dengung 2 harakat mesti. Inna sebut. Gerakan dia seperti jarum saat jam. Bukan macam ni ya. Tak, dia terlaju. Bukan. Inna jarum saat jam. Inna a'tainakal kautsar. Selesaikan yang 2 dengung tu dulu, baru selesaikan yang 4. Betul. Selesaikan dulu wajibul gunnah 2 harakat. Lepas tu barulah kita bertukar kepada huruf yang akan datang lepas tu. Ya? Fasalli li rabbika wanhar. Ada tak nun situ je? Ada, nampak tu. Hukum dia nun mati bertemu ha. Izhar halqi. Wanhar. Sekali lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, sekarang saya nak cari pula nun dekat mad arif sukun. Okey, sekarang semua orang buka surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah Al-Ma'un atas dia. Ara'ai atas dia je. Muka surat yang sama. Al-Ma'un.
Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين Ada nun tu kan? Nampak tak? Jadi lepas huruf bacaan bid din. Nampak tak? Lidah kita kena tekan kat situ. Tekan dekat mana tadi? Hujung langit depan berdekatan dengan belakang daripada huruf lam, makhraj lam. Jangan tekan benar makcik. Nanti kan jadi sabdu pula sekarang ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dengar. Okey, perhatikan dekat Zal tu, ramai yang tukar huruf. Sepatutnya za, bukan za. Bila baca yukazi jadi zai. Yukazi itu zai. Kita ada huruf zal, lidah keluar je. Yukazi, bukan yukazi, itu zai. Dia tak ada sofir, dia tak ada bunyi sofir. Kazi. Lagi sekali lagi ya. Sebab tu saya guna mikrofon. Tak ada kejelasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Okey, perhatikan lidah kita ke mana tadi? Letak dekat depan langit, belakang sikit daripada lam. Betul. Kalau tak buat, apa bunyinya? Cuba buat. Kalau tak buatlah nun tu, tak pergi makhraj nun, apa jadi bacaan kita? Nun tak baca. Nun tak baca. Maksudnya nun tu kita tak keluarkan makhraj dia, maksudnya nun tu kita tak baca. Contoh yang salah jangan buat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nun tak ada. Hati-hati ya. Bila nun mestilah dapatkan kita benda bibir pula dah. Lidah kita ke belakang sedikit dari huruf lam. Tekan je. Kalau tak tekan, nun tu tak ada gunnah. Bila tak ada gunnah, tak keluarlah huruf nun. Sebab nun mesti ada gunnah. Wajib. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Rapat bibir. Bila mim, rapat bibir. Okey, kalau mim rapat di bibir. Rapat bibir. Kan dia baca makhraj mim betul? Rapat bibir. Temukan bibir tu. Ya, jangan macam ni pula. Ada baca macam ni. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tak jadi. Ada mim tak keluar tu? Salah baca. Mesti rapatkan bibir. Itu dekat iklab. Iklab dengan idgham utama silan ataupun idgham mislain. Dia jangan samakan tu. Nanti kan confuse kan. Jangan samakan Sekarang kita makhraj nun, kat sini je kita kena baca. Maksudnya hujung lidah mesti ditekan ke bahagian hadapan di langit belakang dari lam ni. Ini je kena faham dulu. Ini kena faham dulu. Dengung dia kat mana nak letak tu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, tu untuk mim. Okey. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Gitu. Dia kena tekan Kin. Maksud dia kita kena lidah tu yang penting lidah kita ke mana?
Tekan sikit. Orang baca ni dia tak tekan dulu. Sebab nun dia tak pergi. Depan lidah dia tak masuk, cik. Tak. Apa dia tak tekan? Ya nak tekan, ke mana tekan? Taklah dia bunyi ni dia tak dengar macam tu. Maksud dia nun tak betul lah ya. Fawailul lil musallin. Musallin. Bila cik tekan, kakak-kakak tekan je kat bahagian apa tadi? Bila langit depan tu confirm keluar. Confirm keluar apa? Dengung. Kalau tak tekan saja tak masuk memang tak jadi. Contoh fawailul lil musallin. Tak jadi. Fawailul lil musallin. Nampak tak? Lin. Dengung tu keluar. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Jangan tekan sangat nanti jadi sabdu. Takut jadi syiddah pula kan. Jangan tekan sangat. Ma'un. Cukup. Selagi satu nak bagi tahu. Ini kesalahan yang biasa orang ikut-ikut dekat YouTube. Dia baca macam ni. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan. Alah. Banyak sangat. Jangan ada orang yang ngajar macam tu. Allazina hum yura'un. Jangan ikut. Salah. Tidak ada depan lagi dah. Sebab nun ni sifat dia jahar. Tiada lebih suara. Dia bukan rakhawah. Jadi jangan lebih-lebih. Cukup hanya asli tu. Dengung sifat dia asli yang ada dekat huruf nun tu. Jangan kita buat lebih-lebih sangat. Hati-hati bila tengok orang ngajar-ngajar kan kat YouTube tu. Hati-hatilah. Okey, ada tanya soalan lagi ni pasal nun? Faham? Kalau tak faham tanya sekarang, cik. Yang kadang nun yang apa tu? Mana? Tak bertanda tu kan yang di antara. Yang apa dia tak bersentuh. Itu ifa hakiki. Lain. Jangan. Itu ifa hakiki, dek. Oi. Tak boleh sentuh. Pening kang. Pening sekejap lagi. Jangan. Belum sampai lagi. Ini maksudkan nun ke ada tanda. Maksud dia dah masuk hukum ifa hakiki. Nun berarti bertemu dengan huruf-huruf 15 kan ifa hakiki. Tapi sekarang belum masuk lagi. Tu dah naik level atas sikit lagi dah. Sebab kita baru nak belajar, kita baru nak sebut huruf yang betul. Okey, sekarang kita buka mana ni? Iqra. Iqra pasal berapa? Surat 10. Ini 10 ya. Iqra buku surat 10 boleh? Roza. Okey, di atas Roza ni kita dah belajar Ra belum? Ra dah belajar kan? Minggu lepas. Ke sebelum dah belajar? Oh, Ra belajar lagi. Okey, tak apa. Ra ni sebenarnya huruf yang di mana ni macam ni dia punya makhraj huruf. Ujung lidah dilengkungkan sini.
kan bahasa. Ha? Dapat. Okey, sekarang Cik tengok roh. Okey. Okey, sekarang macam ni tengok roh ni. Hujung lidah dilengkungkan bermaksud macam ni. Baik. Ni lidah kita kan? Okey. Lengkungkan. Sampai dekat lelangit ni, yang batang apa nama ni? Yang batang lelangit ni, batang ni. Ni sini ada macam satu tiang tau. Sini ada satu macam pemegang sini untuk lelangit sini. Betul tak ada? Kan? Okey. Sini. Lengkungkan. Ro. Sebut ro dari atas pun sama. Ro. Ro. Kalau tak lengkungkan, cuba buat ro. Tak jadi. Kena lengkungkan macam ni. Hujung lidah lengkungkan. Jangan guna bibir. Bibir tak boleh kita muncungkan. Jangan. Ro. Macam ni je. Ro. Macam ni Ro. Lengkungkan ni. Ro. Macam tu. Tidak guna bibir. Tak ada bibir. Ro tak ada. Ro. Buka bibir sikit je. Ro. Bukan ro. Ro. Sebut semua. Macam ni cantik lah. Ro. Mana? Perasan tak lidah kita ni melengkung? Di sini ada sifat takril. Kita panggil takril. Bermaksud sifat tu berulang. Kita panggil takrir. Takrir macam ni. Bila dia mati, lagilah. Kalau tak lengkungkan jadi tak? Cuba buat. Tak boleh. Ya, dia mesti guna lidah macam ni. Hujung lidah dilengkungkan. Begitulah. Faham tak cik? Ada tanya? Ada yang tak faham? Tanyalah. Boleh. Kalau mati, jangan jangan muncul-muncul. Dia kena dua je, tak boleh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Memang dia berulang cik, tetapi tak banyak. 2 kali saja dia benarkan. 2 kali saja. Tu sebab dalam YouTube banyak yang macam tu. Saya tak ada semua tu. Syekh saya tak ajar macam tu. Guru saya tak ajar macam tu. Jadi tak nak ikutlah benda tu. Apa kak cik? Okey, faham ya? Sekarang ni sebut lagi. Ra. Lengkungkan hujung lidah. Sekali lagi. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, belum macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu. Itu jadi bagi depan. Tidak perlu muncung. Pelat. Pelat tu kena talaki dengan guru sehari. Tak cukup seminggu sekali, tak cukup. Dia kena selalu. Tu. Sekali lagi, jangan muncung ya. Sekali lagi tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bunyi sedap. Jangan bunyi macam ni ya. Yang ni salah jangan buat dah. Lagi sekali saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak yang macam tu? Ada. Sebab apa? Tak faham huruf makhraj huruf ra. Okey. Boleh? Okey, sebut. Tak apa. Itu hukum dia. Hukum. Itu bermaksud yang kakak tanya ni adalah hukum ra. Memang ada pun. Tapi hari ni nak belajar apa katakan? Kalau baris atas confirm dia tebal lah. Okey, itu nama dia hukum ra. Pelajaran dia nama dia hukum. Ini lain. Hukum ra ni dah level atas sikit lah. Tapi kalau nak basic dia, ra di atas ra, tebal. Ra di bawah ri, nipis. Ra di depan ru, tebal. Ni asas dulu nah. Okey, tapi ada hukum dia macam ni. Ra yang mati sebelumnya baris atas, tebal. Ra yang mati sebelumnya baris bawah, nipis. Tu dah dia. Sekejap, itu nanti ya. Okey. Sekarang kita baca dulu ya. Tak boleh?
Ya, cik. Ya, betul. Okey, sekarang kita sambung lah ya iqra ni. Nanti tak habis nanti iqra kita. Roza. Okey, Zai ni apa nak dicakap tu? Zai tu apa yang keluar? Safir. Roza. Ujung lidah sentuh belakang gigi bawah ni. Ajar jugalah, kena ajar juga kan? Ha. Ro tadi macam ni kan? Ro. Za. Ha. Ujung lidah pergi dekat sini. Gigi bawah kita tekan sikit. Roza. Za. Za. Dengar tak sahabat Safir? Ada bunyi tu. Yang bunyi tu nama dia Safir ataupun ataupun dia seran. Kalau dia mati az. Az. Za. Ro. Za. Ponik nak sebut macam ni kan? Okey, kita sambung Ra aza. Za roza. Nampak tak Reza tu? Okey, dan ada za roza tu apakah huruf yang keluarkan lidah? Za. Yang kecil ni kan? Itu za. Sebelah dia? Sebelah dia? Zadara. Zakhoza. Bila sebut za lembut? Lembut sebab dia huruf istifal. Yes, betul. Zakhoza. Zahada. Saroza. Okey, ada za, saroza ni huruf apa yang keluar lidah? Ta. Kharaja. Tazada. Bazara. Sahaza. Ja'akha. Za'aza. Abatasa. Jahakha. Dazaroza. Jangan sebut za. Huruf zal ada saya dengar Safi, tak boleh. Zal hanya lidah keluar je, jangan sebut daza. Itu jadi zai. Dazaroza. Daza. Ya, boleh. Okey, sekarang kita sebut sin. Saya kena ajar jugalah makhrajnya, nak tak nak. Kena ajarlah sebab tak tahu lagi kan. Dah ajar ke belum ni? Tak tahulah ni. Belum ke dah sudah belum? Belum, okey. Sin sama dengan zai. Safir. Okey, sebut. Sa. Sama macam zai tadi. Tekan dulu. Okey, ujung lidah temukan dekat sini. Belakang gigi bawah kita ni yang pengikat gigi tu. Sa, sebut. Sa. Sa. Itu sin. Okey, matikan. As. As. Itu Safir. Nampak tak? Tadi zai macam mana? Az. Sin. Yes. Macam tu. Tapi janganlah terlebih-lebih benar lah. Janganlah as. Tak payah ya. Sod pun sama. Tapi dia tebal. As. Kalau sin, as. Huruf yang ada bunyi kalau kita membaca Quran, Safir ada 3 huruf. Iaitu huruf zai, az. Lepas tu sin, as. Lepas tu sod, as. As. As tebal lah sebab huruf tebal. Okay? Tapi sin dengan zai huruf istifal. Ada beza tu. Sebut saya lagi. Az. Zai. Az. Sin. Sod. Macam tu. Boleh? Sa. Jangan moncong macam ni ya. So. Tak boleh. Senyum. Senyum sikit. Sa. Bukannya. So. Bukan. Za. Sa. Senyum. Okey, jangan kita moncong ya. Belum lagi isti'la. Bila orang isti'la baru moncong. Bukan moncong, dia macam moncong sikit.
Sorry, bukan moncong, dia moncong sikit je. Qa macam tu. Tapi kalau huruf istifal jangan. Zarasa. Sakhada. Kha nampak tak? Jangan kita senyum dekat kha tu pula. Faham? Kha tu dia tebal, tak ada kha kalah. Sakhada. Hasada. Sakhota. Jazara. Sabata. Zarosa. Sekali lagi. Zarosa. Di antara zarosa tu apakah huruf yang keluarkan lidah? Huruf Rozal. Kalau saya tanya huruf apa? Rozal. Kalau saya kata kalau za dari atas bunyi dia apa? Za. Huruf Zal. Bukan zai lah. Tapi kalau zai ni, ni kalau za ni huruf dia apa kita panggil? Cik ni huruf apa ni cik? Dia kata. Huruf ni. Titik. Zai. Yang ni apa? Zal. Ni zai. Ini mari atas. Ni mari atas. Huruf. Begitulah. Takut orang confuse ya. Sambung. Sakhada. Zahada. Sajata. Abata. Sajaha. Khoda. Zara. Zasa. Faham. Okey. Sebelah muka surat 12. Okey, bertambah satu lagi huruf iaitu shin. Nisa, ni huruf apa? Shin. Ni shin. Kalau shin ni kita baca, kita kena keluarkan bunyi sifat tafashi. Bukan angin, cik. Kalau angin hamas. Bukan juga. Itu huruf kha. Tafashi bermaksud hamburan udara. Bukan sediran. Hamburan udara. Sembuk. Udara kita sembuk. Connect saya letak. Apa tak pakai mikrofon kan? Macam tu. Contoh dia macam ni. Matikan dia. Sebut. Dia ada angin. Betul. Dia ada hamas. Tapi dia ada juga tafashi. Tafashi bermaksud ni lah hamburan udara. Kalau tak ada hamburan udara ni bukan shin. Dia jadi huruf lain. Okey? Bukan shin dan mu'ah. Kalau ada dari atas. Sha. Shi. Shu. Semuanya ada tafashi ni. Sha. Shi. Shu. Sebut. Sha. Tetapi biasanya ada orang salah kat sini. Dia sebab apa tahu? Man yasha. Sebut. Bahkan itu ada shin. Betul tak cik? Kesalahan yang berlaku, biasa berlaku. Man yasha. Saya wakaf. Tapi dia tebalkan cecak O. Man yasha. Jangan. Yasha. Sebut sya. Itu bukan sya. Sya bukan. Sya, shi, shu. Ash. Sebut ash. Man yasha. Yasha. Okey, sebut. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya, sya. Za, ta, sya. Okey, cuba baca yang seterusnya.
Okey, sekali lagi. Okey, lagi. Betul. Okey. Betul. Betul. Ya. Ya. Lagi sekali lagi. Sekejap, ada yang baca za dekat zal. Ingat. Huruf za bukan huruf zai. Okey, bila za lembut keluar lidah. Za. Bukan za. Bila za jadi zai kejap lagi. Okey, dah tukar huruf tu cik. Bahaya. Za, kha, za. Lagi. Lagi sebut lagi. Bukan a. Sikit bibir. Bibir bukan sikit saja. Sa, sya. Sa, sya. Sekali lagi. Terus. Ya. Ya. Okey, kat sini tadi kha tu kena betul sebut kha. Kha. Ha. Okey, ha ni ha pedas jangan sebut ha. Kalau sebut ha jadi ha ni karang. Tak mau. Kita nak ha pedas. Bunyi dia ha. Sebut ha. Tekan kat tengah tu. Hukum tu kan? Ha. Okey. Satu lagi lah. Rusak saya dah ajar pula ni. Huruf ni pun sama. Sifat dia ada desiran. Sad. Ni bukan sad. Eja dia macam mana? Macam ni ya. Eja dia sad, alif, dal. Ada dal kat sini. Sad. Kau sad. Okey, sekarang huruf sad macam mana nak bunyi? Sama macam zai, sin, sad sama. Sa. Sa. Jadi, sa. Dia tebal. Tapi tadi zai dengan apa sin tadi nipis kan? Istifal, betul? Tetapi sad bukan nipis. Dia adalah isti'la dengan itbaq. Bermaksud pangkal lidah kita naik dan tengah lidah pun naik sama. Sebab kita menebalkan bunyi tu. Pangkal dan tengah lidah kena naik. Sebab nak menebalkan bunyi, yang tadi tak perlu. Sebut sekali ya. Sa. Sa. Aus. 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 Macam tu. Jangan moncong. Aus. Jangan. Dia tak boleh moncong lah. Macam ni je. Kita guna lidah saja. Aus. Lidah. Aus. Aus. Yang salah macam mana? Jangan. Garang tu kan. So. Sebut. Jangan. So. Tak ada. So. So. Macam tu je. Dia tak boncong lebih-lebih. Tak ada. So, si, su. Kalau sin? Bila zai? Tiga-tiga huruf ada sofir. Macam tu. Faham? Okey, sekarang sebut lagi satu ya. So, sebut. So, asya. Sambung. Lagi. Lagi. Betul? 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 Alhamdulillah. Okey. Selesailah kelas untuk hari ini sampai huruf sad ya. Next kelas kita akan jumpa huruf waw. Pukul 14 next kelas. Lambat lagi lah jumpanya.
Minggu ke-3 dan ke-4 Julai. So kat rumah tolong baca ya. Tolong baca, kita ulang kaji. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya saya? Ada soalan nak tanya?